Syahdu. Saya dimaklumkan bahawa untuk sesi yang seterusnya, iaitu sesi persandingan buat Suhazli dan juga Diana, akan berlangsung sebentar saja lagi. Daripada ahli keluarga, saya pastinya ramai yang sudah menikmati hidangan yang disediakan pada malam ini. Sahabat anda juga. Ya, jadi kalau mungkin tak cukup, sila tambah lagi. Malam ini diharamkan diet ya tuan-tuan dan puan. Jika kepada mungkin ingin merakamkan momen yang akan berlangsung pada malam, saya ingin mengajak semua untuk get ready with your phone. Ladies and gentlemen, thank you for waiting. Dan sebagai membuka tirai matis pada malam ini, kata pujangga cinta dari hati, kasih berbutik mekar, memahat dalam jiwa sang ratu, megahnya berdiri seorang Suhazli, di sisinya Diana, cinta yang satu. Announcing the arrival of the handsome group and the beautiful bride, Suhazli and Mas Diana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa ومنبع العلم والحكم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Thank you guys. Suhazli and Diana. Buat kedua pasangan pengantin, dipersilakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih mesra buat yang berbahagia Tan Sri, Puan Sri, Datuk Sri, Datin Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan, tetamu kehormat, ahli keluarga kedua-dua pasangan pengantin, tuan-tuan serta hadirin sekalian. Pertamanya, selamat datang ke majlis resepsi Suhazli dan juga Diana. Dan saya Jari Amer dengan amat besar hati menyambung tugas saya untuk mengendalikan majlis yang cukup bermakna buat pada malam ini. In every relationship, mesti akan ada cabaran, akan ada challenges. Untuk Suhazli, the biggest challenge was simple, to prove that he's that serious. Dia betul-betul serious. Not just saying I'm serious, but showing it over and over again. Endless effort, endless patience, and yes, still talking a lot. Then came the moment Diana realised Lee ni, Suhazli ni, dia buat apa yang dia cakap, apa dia janjikan ditunaikan. And Lee realised something even bigger, iaitu Diana terima diri dia seadanya. Seorang yang banyak cakap, seorang yang banyak idea, seorang yang banyak perangai, tapi semua Diana terima tanpa syarat. That's when they both knew this is the one, she is the one, he is the one. Dialah satu-satunya untuk jadi pasangan hidup aku. Dan bila saya tanya kepada mereka berdua, what is your favourite memory together? Jawapan mereka, not fancy dinners, not 5-star restaurants, tapi berniaga. Mereka berdua berniaga, selling Malaysian food together under nama Rasa by Mother. Betul Rasa by Mother at Bazaar Ramadan in Riyadh. Penat sama-sama, masak sama-sama, habis stok sama-sama, and laugh about it after pun sama-sama. Dan malam ini mereka berdua kahwin pun sama-sama. Jadi hadirin sekalian, berikan satu tepukan gemuruh buat mereka berdua, Suhazli dan juga Diana. Dan kita mulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah, dan kita hadiahkan buat mereka-mereka yang telah pulang ke rahmat Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم أحينا بالإيمان وأبسنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami dan kedua ibu bapa kami serta ahli keluarga kami dan orang di sekeliling kami, ya Allah, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah pulang ke rahmat-Mu, ya Allah. Kau berikanlah petunjuk dan hidayah-Mu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, dengan izin dan rahmat serta kasih sayang-Mu, dapat kami berkumpul pada malam yang mulia ini untuk meraihkan majlis pernikahan dan juga persandingan kedua hamba-Mu yang telah diijab kabulkan, Suhazli dan juga Diana, ya Allah. Ya Allah, Kau sinarilah majlis pada malam ini dengan cahaya dari syurga-Mu, dan Kau kelilingilah majlis pada malam ini dengan para malaikat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau rahmatilah jua sekalian ahli keluarga dan tetamu yang hadir untuk memeriahkan dan juga meraihkan mereka berdua, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesihatan, berikanlah kekuatan, permudahkanlah segala urusan buat tetamu yang hadir buat malam ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon doa kepadamu, ya Allah. Kau jadikanlah Suhazli seorang suami yang soleh, seorang suami yang hebat, pemimpin yang hebat di dalam keluarganya, ya Allah. Sebagaimana hebatnya ayahnya dan ayah-ayah sebelum mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami jua memohon kepadamu, ya Allah, agar Kau jadikan Diana seorang isteri yang solehah, taat kepada suaminya, sentiasa berada di sisi suaminya di kala senang ataupun susah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau kurniakanlah kehebatan buat dirinya, ya Allah, sebagaimana hebat ibunya dan hebatnya ibu-ibu sebelum mereka, ya Allah. Ya Allah, Kau kurniakanlah zuriat yang soleh dan solehah buat mereka berdua, ya Allah. Luaskanlah pintu rezeki mereka, ya Allah. Permudahkanlah urusan mereka, ya Allah, di dalam keluarga mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbul Jalil, dengan kuasa dan rahmat-Mu, Kau berkenankanlah doa kami ini, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Mari diteruskan dengan upacara salam restu bersama ibu bapa kedua pasangan pengantin. Terlebih dahulu untuk Suhazli dan juga Diana, memohon doa dan restu daripada ayah dan ibu Suhazli, memohon doa dan restu buat perkahwinan mereka berdua.
Ada lagi ya wajah insan-insan yang melahirkan Suhasli, yang menyaksikan Suhasli dari merangkap berjalan berlari, dan hari ini malam ini beliau disalibkan sebagai seorang suami. Walaupun tinggal berjauhan dari ibu dan ayah, tapi kasih sayang tetap utuh di antara mereka. Semoga limpahan restu kasih sayang daripada ibu mertua bagi anak akan terus menjadikan dia seorang isteri yang hebat. Itu berhasmah dan juga Encik Muhammad Benjamin. Dia lagi pula untuk bertemu dengan ibu mertua dan juga abang ibu. Jarang lagi dapat disaksikan seorang anak yang kecil melihat ayahnya dengan seorang ibu yang baru, dan hari ini dia memberikan diri sendiri, nak memberikan doa, memberikan restu buat ini yang mami dia. Okey, Safi duduk kat tengah-tengah, nak ambil gambar dulu. Semoga dengan doa dan juga restu yang diberikan, pasangan Suhasli dan juga Diana terus kekal bahagia di surga Allah. Jangan kata menanti lelaki saja yang menitiskan air mata, saya sendiri pun rasa sebab bila tengok seorang anak yang berikan doa dan restu kepada ayah dia. Dan hari ini kita saksikan satu momen yang cukup jarang-jarang dapat terlihat. Selamat dilaksanakan dengan meriahnya. Ia berkat sokongan dan doa restu semua pihak, khususnya daripada ahli keluarga kedua-dua belah, pihak pengantin lelaki dan perempuan, sanak saudara dan juga sahabat-sahabat andai. Doakan kebahagiaan dan kerukunan keluarga yang berkekalan hingga ke akhir hayat kepada adinda berdua, bagi membina isteri keluarga yang bahagia seperti mana pesanan Luqman Al-Hakim, pesuruh Allah yang namanya disebut dalam Al-Quran kepada anaknya. Katanya, ketahuilah, sesungguhnya dunia ini bagaikan lautan yang dalam, banyak manusia yang karam di dalamnya. Bila engkau ingin selamat, layarilah lautan itu dengan sampan yang bernama takwa. Isinya iman dan layarnya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah hidup kita akan berjaya dan bahagia di dunia dan akhirat nanti jika mengikut jalan agama, jujur dan amanah dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pasangan suami isteri yang diredai Allah Ta'ala. Kami juga ingin berkongsi perasaan sangat gembira dan bersyukur di sini kerana kehadiran menantu yang baik, bijaksana dan berpribadi tinggi. Harapan kami semoga dengan kehadiran adik keluarga baru ini akan menambahkan lagi seri kerukunan dan kebahagiaan kami seisi keluarga, baik kepada kedua-dua belah pihak. Di kesempatan ini juga saya ingin rakamkan ucapan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua ahli keluarga dan kru-kru pengelola majlis. Kita raya kononnya. Tapi kata Lee, dia ada rancangan lain. What was supposed to be just a trip turned into something unforgettable. Lee sendiri yang arrange pertemuan dua family dan bawa sebentuk cincin pertunangan. Kalau ditanya,
Diana surprise ke tak? Of course, definitely surprise. And she couldn't believe everything happened that fast, that quick. But when it's right, there's no need to wait. Itulah dia hadirin sedikit kisah kita yang ringkas tapi cukup bermakna, cukup padat. Kisah yang dua insan yang karakternya cukup berbeza. Dan hari ini kita dapat saksikan dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, mereka berdua di atas pentas pelaminan yang kita raikan pada malam ini. Jadi tahniah untuk Lina di Rumada. Semoga terus kekal bahagia hingga ke syurga Allah. 3, 2, 1, dipersilakan. Yeay. Okay, kita buat mana? Tahniah buat mereka berdua, tahniah buat Lin, tahniah buat Amanda. They share the same dreams, the same goals, impian yang sama untuk mengembangkan perniagaan kecil masakan Malaysia mereka dirian, dan pada masa yang sama explore the world together through thick and thin of life, susah senang bersama. Bukan hanya tentang kejayaan, tapi tentang berjalan seiring dalam susah dan senang, di kala hujan maupun panas. Dan untuk Lee, for Lee, Diana is the one who calm his heart in difficult moments, yang menenangkan dengan kelembutan dan membimbing dengan nasihat yang penuh hikmah. Itu istimewanya Diana di mata Lee. Bagi Diana pula, Lee is the one who is always there in her weakest moment, sentiasa ada bersama dengan dia di saat-saat dia paling lemah. The strength that keeps her going and the place she feels safe. Itulah keistimewaan Lee di dalam hati Diana. And in the end, this is not just a love story. Ini adalah permulaan dua jiwa yang memilih untuk tumbuh bersama, percaya kepada cinta dan menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Esa. Sorakan yang paling gemuruh buat kedua pasangan pengantin Suhazi dan juga Diana yang hadir untuk meraihkan kedua pasangan pengantin. And even ada yang flight semalam turun KL, patah balik ke Saudi, patah balik sini berpenat demi meraihkan majlis perkahwinan sahabat tercinta. Dan bagi pihak tuan rumah juga memohon ribuan ampun dan maaf sekiranya ada sebarang kekurangan sepanjang majlis pada malam ini berlangsung, bermula daripada majlis pernikahan sehingga ke saat ini di majlis persandingan. Dan bagi pihak tuan rumah mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat untuk memastikan majlis pada malam ini berjalan dengan lancar, kepada Dewan, kepada kita punya floor manager Syafiqah, kepada kita punya fotografer dan videografer Abang Handsome ni, lebih-lebih lagi Amy yang comel. Terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung, ahli keluarga yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung untuk menjayakan majlis pada malam ini. Dan bagi pihak diri saya sendiri ingin memohon ampun dan maaf sekiranya terkasar bahasa, teguris hati dan jiwa sepanjang mengecarakan majlis pada malam ini. Dan yang kurang itu datang daripada diri saya, yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita berjumpa lagi. Dan saya akhiri untuk sesi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita teruskan dengan sesi fotografi. Assalamualaikum. I'm the international guest at all the weddings Jerry has been hosting. Jerry, thank you so much. Memang the best MC ever. Jerry, terima kasih banyak-banyak. Awesome, unexpected, very smooth. Jokes apart, he's the best that I have seen. MashaAllah, his energy, his voice, subhanallah, very good. I wish him all the best. Siapa-siapa nak Jerry boleh book lah untuk majlis. Memang sangat berbaloi. Okay, thank you so much. Tak tahu macam mana nak say thank you, tapi thank you so much lah. Berjuta-juta lah lemon-lemon. Go Jerry! Sebab itulah kita orang semua ni ambil Jerry. Nombor 1. Thank you